TV3 sekarang Ha. buat azan video Ha. menggunakan AI. Bagi saya tu macam nak membunuh industri tu sendiri sebenarnya. Satu company yang public listed yang dipandang tinggi sampai nak pakai AI untuk hasilkan Maksud video azan. jadi output tau, bukannya sebagai reference ke apa kan. Ya, tajuk besar dia kalau boleh buat undang-undang yang AI ni ada limit lah. Semua orang sekarang ada akses untuk AI, tapi AI tu tak boleh sampai menzalimi industri. So maksudnya setuju tak kalau saya katakan kesan buruk tu lagi banyak daripada kesan baik kepada industri seni kreatif. Kalau benda ni berlarutan, dia akan jadi macam domino effect tau. So dia boleh buat, Lala semua orang buat. Yalah, kita tak nak kalau boleh AI tu sampai overshadow bakat industri kita sendiri. Dia punya pusingan tu akan ada orang yang semua dah pakai apps, tak nak, aku nak pakai tenaga profesional. So pusingan dia macam gitu lah. Bila AI ni tak kisah dia memuncak ke apa kan, orang akan cari gambar original juga. AI ni adalah satu komputer yang bertindak daripada algoritma, tapi seni tu dia berjiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali, selamat datang kepada pendengar podcast Nak Sembang. Hari ini saya Abdul Halim bin Mas'ud akan menemani anda selama lebih kurang 1 jam atau lebih, bergantung kepada topik yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Hari ini saya nak bercerita tentang satu tajuk yang sangat relevan, yang masih lagi dibincangkan di peringkat global, yang masih lagi kita utarakan penyelesaian kepada masalah ni. Tajuk yang akan kita bincang pada hari ini adalah AI, kesan kepada industri kreatif dalam kurungan seni fotografi. Sebab apa seni fotografi? Sebab guest kita pada hari ini adalah seorang fotografer tersohor di Sempang Renggam yang amat dikenali, yang orang kata sangat aktif. Bukan pasif, dia seorang yang sangat aktif dalam memberikan idea-idea, dalam menterjemahkan aspirasi dia, dan beliau juga telah berkecimpung dalam bidang fotografi selama lebih 10 tahun. Lebih kurang. Dan pada hari ini kita akan berbincang, berdiskusi, bersembang tentang beberapa persoalan-persoalan yang masih lagi belum dirungkaikan, insya-Allah. Terlebih dahulu saya nak buat pengenalan tentang tajuk kita pada hari ini. Tajuk ini dia sebenarnya berkenaan dengan masa depan, hala tuju industri kreatif terutama dalam bidang seni fotografi yang kita tahu menggunakan seni melihat. Dia punya latar dia pada tahun sebelum ni, sebelum wujudnya fotografi ni pun telah ada satu kritikan terhadap seni fotografi ni daripada para pelukis pada tahun 1890-an gitulah. Bila mana fotografi ni muncul di media, dalam arus perdana, dia banyak dikritik oleh para pelukis, banyak dikritik oleh pencinta-pencinta seni. Seperti mana yang berlaku pada hari inilah. AI ni banyak dikritik oleh pencinta seni arus perdana. Jadi kita nak cuba rungkaikan macam mana AI ni sebenarnya membantu atau mematikan nilai kreativiti itu sendiri. Hari ini kita bersama dengan, saya nak memperkenalkan tetamu kita pada hari ini. Seorang tetamu yang tidak asing lagi dalam arena seni fotografi terutama di Sempang Renggam. Saya nak memperkenalkan saudara Anwar Jamal, also known as Noah Nakhoda Production. Yeay, ada tepuk. Terima kasih sebab jemput. Apa kita nak borak ni? Okay, Tajuk macam dahsyat. tajuk dahsyat sebenarnya, tapi kalau kita dapat rungkaikan persoalan-persoalan yang timbul ni, penyelesaiannya lagi dahsyat sebab akan membawa satu anjakan paradigma kepada seni fotografi ni sendiri. Betul, insyaAllah. Okey, Noah, awak nak tahu tak sebenarnya mana datangnya inspirasi Nak Sembang ni? Okey, saya nak terangkan sikit lah, saya nak ceritakan sikit lah kronologi dia. Sebenarnya Nak Sembang ni, podcast Nak Sembang ni diinspirasikan daripada arwah adik saya sendiri, arwah Ustaz Anwari bin Mas'ud. Beliau ni dulu adalah mudir kepada Ma'had Tafiz Nur Syafa'ah lah. 46 hari yang lepas lah beliau telah pergi meninggalkan kita. Jadi saya sebab abang saya nak sambung legasi dia. Semoga apa yang diinspirasikan daripada Ustaz Anwari ni kita dapat sambung dan
kita sebar luaskan ilmu yang kita sembangkan hari ni. Semoga manfaat, pahala yang orang lain dapat tu akan mengalir kepada almarhum. InsyaAllah. Almarhum ni bila di rumah dia banyak bercerita lah pasal visi dan misi dia untuk Mahat Tahfiz Nur Syafa'ah ni. So ni one of his vision lah. So dia selalunya akan bercerita, apa lagi aku nak kongsi dengan masyarakat, apa lagi aku nak naikkan nilai pada masyarakat, terutama di Sempang Renggam lah. Sebab apa? Bila kat rumah tu, bila kami adik-beradik bercerita tentang kemasyarakatan, saya teringat ada satu hadis tu disebut, la yu'minu ahadukum hatta uhibba li akhi ma tuhibba li nafsi. Maknanya tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia menyayangi saudara-saudaranya seperti mana dia menyayangi diri dia sendiri. Maksudnya apa yang dia dapat tu, dia nak saudara-saudara si-Islam dia terutamanya dan seluruh masyarakat ni dapat juga. So bagi saya satu tanggungjawab moral lah untuk saya teruskan, insyaAllah, dengan sokongan kru production, guest kita pada hari ni. Saya rasa insyaAllah saya diberikan kekuatan lah untuk continue. Dia sama-sama bagi manfaat kat orang lain. Ya, insyaAllah. Okay, kita sedekahkan Al-Fatihah sebentar untuk almarhum Ustaz Muhammad Anwari bin Mas'ud. Semoga Allah merahmati roh Allahyarham dan menempatkan Allahyarham bersama orang-orang yang dikasihi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, saya tadi dah pengenalan kepada tajuk kita. Boleh tak Noah intro sikit siapa Anwar Jamal di sebalik nama Noah? Okay lah, Assalamualaikum. Okay, nama saya Noah Jamal. Dan saya nama glamour lah, Noah Jamal. Tak tahu glamour ke tak glamour, tapi kan kita ada stage name konon ni kan. So saya seorang fotografer, videografer, dah berkecimpung dalam industri ni secara serius dah dekat 10 tahun lah. Secara main-main dah pegang kamera lama sebenarnya, tapi yang serius dalam 10 tahun lah. Daripada main kamera sekadar hobi, kita buat dah jadi pendapatan. Daripada foto ke video, dan terus berkembang lah ke arah semuanya lah. Fotografi start terjun dalam bidang ni first sebab berkenan, ialah shoot gambar kahwin boleh buat duit. So itulah yang jadi daripada hobi kepada pendapatan. So daripada situ aku belajar dan berkembang benda tu, maksudnya daripada foto ke video. Foto pun daripada orang kata daripada wedding, start daripada wedding, sekarang dah pergi commercial, corporate. Tu antara pengalaman kalau nak cerita. Pengalaman Anwar ni, Noah, saya panggil dia Noah lah. Kita pakai nama stage name lah. Okay. Pengalaman Noah ni sebenarnya sangat-sangat luas. Beliau pernah terlibat dengan produksi Keluang Man, okay. Boleh tak tu behind the scene ni je. Untuk masa tu aku kerja dengan Sarul Zero. Sebab Sarul pun antara pelakon Keluang Man kan. So aku shoot untuk dia je lah sebenarnya. Bukannya production yang betul. Tapi ada pengalaman jugalah tengok. Sebab masa tu aku involve kat situ. Ya, terima kasih dekat Sarul Zero juga sebab dia bagi peluang untuk join. Production dia besar. Jenis yang pergi shoot memang 3-4 lori, 8 lori, yang jenis team ada ramai. So seronok, aku seronok tak kat situ. So kat situ lah. Sebab aku, yalah macam cakap tadi, daripada wedding pergi commercial, corporate. So bila kita ni nak belajar, nak kembangkan kita punya pengalaman, pengetahuan kan. So caranya antara macam itu lah. So adalah pengalaman join production besar-besar walaupun kita bukan pelakon, bukan ada original team ke apa kan. Tapi best lah tengok diorang ni. Adalah pengalaman tu. Yang before ni production kecil je.
Kamera mungkin 1-2, lampu 1-2 kan. Yang asal boleh hanya yang cowboy lah. Tapi bila join cerita pasal production, yang pasal comment tu, macam gitu lah. Nice. Dengar tak tuan-tuan dan puan-puan? Kan kita tahu kan, kita punya guest ni memang bukan biasa-biasa. Pengalaman syuting fotografi je lebih daripada 10 tahun. Uish. Okey, kita mulakan dengan beberapa persoalan dulu. Persoalan berbentuk pengenalan. Okey. Soalan berbentuk pengenalan ni kita nak tahulah apa pandangan, sejauh mana yang difikirkan oleh para fotografer kat dalam dunia ni. Kita nak aku wakil fotografer lah. Ya, betul. Berat ni aku yang aku pikul ni. Sebab apa? Yang aku perasan dekat dalam YouTube, dekat dalam mana-mana media sosial, dia orang banyak bercerita AI dan kesan kepada industri kreatif. Tapi dia tak spesifik kepada seni fotografi ni sebenarnya. Dia orang banyak bercerita kepada animasi, designer, Betul. seni-seni kreatif yang lain. Tapi kita kali ni kita lebih spesifik dalam seni fotografi, seni mata. Okay, kita mulakan dengan gambaran besar dulu. Sekarang kan tahun 2025, iaitu tahun berkembangnya teknologi AI, banyaknya aplikasi-aplikasi AI yang Dah bersepah sekarang. lepak kan sekarang. Google baru launching satu apps yang apps ni dah lama tapi dia dah update. Dia dah update, dia dah ambil input daripada orang-orang yang sebelum-sebelum ni kan. Apps ni nama dia Nano Banana. Gambar yang dia hasilkan tu sangat-sangat realistik. Bagi pendapat Noah, apakah perkara yang Noah nampak yang menjadi asas kepada berlakunya isu persaingan antara AI dan seni kreatif ni? Pada aku, kalau di sudut fotografi, kalau side kita lah, side kreatif, dia boleh jadi sebagai pembantu. Kalau orang kata kita nak jadikan contoh macam mana gambar dekat gunung, kita boleh buat lah benda tu. Cuma benda tu bila yang tak bestnya, kita tak ada pengalaman, kita tak ada sentuhan peribadi dekat situ lah. Maksudnya kalau kita pergi ke gunung, kita shoot sendiri, benda tu lagi best lah kan. Tu dekat sudut fotografi, videografi, rasanya dia boleh jadi sebagai alat bantuan. Tapi bila dekat sudut klien pula, klien kata, bang saya nak gambar kat atas gunung. Tapi dia tak nak banyak gunung, dia tak nak bayar kos kita panjat gunung, kena sewa helikopter ke, nak kena upah orang untuk manjat, angkat barang apa semua kan. So tapi dia nak gambar produk dia atas gunung, contohlah kan. And dia boleh buat pakai tu je. So kita dah kehilangan satu sumber pendapatan kat situ. Klien cakap, aku type sendiri pun dapat kan. Cari je lah, contoh dia nak buat gambar produk dia, nak marketkan, tapi nak kena keadaan tu kat atas gunung lah, baru lagi cantik lah dia kata. So dia senang dapat lah. Bila dia senang dapat, dia boleh buat sendiri. Orang yang macam kita ni dah hilang lah satu source income, satu kerja kita dah kurang lah. Tu pada aku tu antara kesan lah. Okay, siapa? So maksudnya setuju tak kalau saya katakan kesan buruk tu lagi banyak daripada kesan baik kepada industri seni kreatif, terutama dalam fotografi lah. Tak tahu nak cakap macam mana lah. Tak dapat. Dia rasanya macam depends. Kalau secara umum tak pasti. Tapi kalau nak kata mendatangkan kesan buruk, kita cerita pasal buruk je lah. Kita cerita pasal buruk dulu. Antaranya tadi tu memang kita akan kehilangan kerja, kita akan kehilangan source of income. Mungkin kita akan, bila klien dah boleh buat sendiri, dia tak perlukan orang macam kita lah. Tu antara yang meninggalkan kesan dekat industri ni. Kalau tengok industri kita ni, semuanya dia akan, bendanya macam bola tau, macam roda lah. Semuanya akan berpusing balik. Sejarah akan berpusing kembali. Dia bukannya setakat gambar ke, video ke, fashion pun sama. Kalau tengok perubahan tu, kita ambil gambar lah. Sekarang trend gambar, orang dah sibuk trend gambar yang nak ke arah macam dia nak efek-efek yang kalau kita shoot pakai filem kan. Walaupun sekarang
Semoden mana pun kamera, bila kita bagi output tu, ni macam filem shoot, kita boleh shoot. Dia punya efek gambar, preset ke, benda-benda tu orang macam lagi suka tau. So sama, pada aku sama juga macam AI. Walaupun orang boleh buat sebaik mana pun dia punya prompt, dia punya hasil, tapi orang akan cari sentuhan daripada bakat kreatif fotografer, videografer tu sendiri. Sama buat macam konten, aku dulu pernah shoot satu klien ni dulu dia belum jadi tiktokers, belum jadi insta famous apa lagi lah. Cuma time tu tak ada benda-benda ni, tak ada tau. Kemahiran kita ni diperlukan oleh orang-orang macam ni untuk naikkan dia. Kita nak kena buat video untuk dia, sebab diorang tak boleh. Diorang kata, saya ambil gambar tak cantik abang, boleh lah buatkan video gini-gini semua. So kita ada peralatan, kita ada kemahiran. Time tu kita diperlukan. Adalah lama jugalah shoot dengan dia. Lepas tu bila dah datangnya TikTok, klien ni dia dah boleh buat sendirilah. Buat yang macam mana yang betul-betul diorang nak, ini rasa cantik, dia ambil je lah kan. Bila dah macam tu, kemahiran aku ni dah tak diperlukan lagi. Kemahiran kita ni macam, tak apalah, buat apa nak hire mahal-mahal. Bayar ads pun RM39 kan. Paling mahal ads pun RM129 sebulan kan. Kalau dia bayar setahun pun masih murah daripada dia nak hire tenaga-tenaga profesional lah. Kat situ pun dah hilang job. Tapi bila semua orang dah start pakai apps, dia akan ada punya rotation tu, dia punya pusingan tu, akan ada orang yang semua dah pakai apps, tak nak, aku nak pakai tenaga profesional. So pusingan dia macam gitu lah. Pendek katanya sama juga macam AI ke, macam apa yang kita bincang tadi, dia akan pusing balik. So rasanya bila AI ni, tak kisah dia memuncak ke apa kan, orang akan cari gambar original juga. Buat masa sekarang ni memang fotografi, industri ni memang terkesan gila. Lagi-lagi kalau gambar produk. Contoh kita ambil produk makanan. Aku ada kenal seorang fotografer ni. Dia memang shoot makanan yang sekarang AI boleh buat dalam seminit 2 minit dah siap gambar tu. Tapi fotografer ni memang buat secara manual. Kau pernah nampak kan yang jenis iklan yang air terpercik, kalau kuah tu terkeluar. Itu memang sangat memerlukan kreativiti yang sangat tinggi tu. Betul, kreativiti, kesabaran, berapa liter air habis kan, studio kotor. Itu yang originalnya. Tapi sekarang orang tinggal type je. Kau masuk gambar produk kau, contoh karipap kan. Nak karipap bla 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 gini, dia punya tu inti dia meletup ke apa ke, dah siap lah. Kalau dulu tak, kita nak kena pakai Photoshop, kita nak kena pandai masking, kita nak kena bayangkan lighting dia nak kena sama, continuity dia, color, banyak proses dia panjang. Dan orang satu gambar tu boleh pergi harga beribu-ribu lah. Lagi kalau pergi tayang kat billboard apa semua kan. Sekarang orang dah pakai AI je. Tu antara kesan lah. Dari saya, setakat ni berapa persen terjejasnya pendapatan Noah disebabkan oleh AI ni? Secara kasarnya lah, Noah boleh anggarkan tak? Kalau untuk wedding, bagusnya aku dalam wedding ni, benda tu tak efek sangat. Benda tu malah membantu aku ada. Macam aku lebih fokus dekat momen. Kat momen, benda-benda yang gambar tu bagi kita story tau. Gambar tu bagi kita rasa. Contoh kalau kita shoot, dalam gambar tu ada orang ketawa, ada orang menangis. Kita rasalah benda tu. Bukan kita je rasa, klien pun akan rasa, ni lah budak yang asyik menangis time tu. Kita nak bergambar budak menangis kan. Contohnya kan. So far yang aku tahu, AI tak dapat. Jiwa tu tak ada. Jiwa tu tak ada, perasaan tak ada. Dia bagi Dia boleh buat. Dia boleh buat AI, kita boleh buat gambar tu. Kita boleh type prompt yang seorang budak menangis kat sebelah, ada gini-gini semua kan. Ataupun nak buat video pun boleh je. Tapi cerita tu ada, tapi rasa tu tak ada. Sebab tak ada orang yang merasai time gambar tu dirakam. So untuk wedding, alhamdulillah tak ada yang orang kata membantukan pendapatan ke, tak ada lah. Kalau menambahkan tu mungkin lah. Sebenarnya kalau guna betul-betul AI tu, macam aku kadang-kadang aku nak email company, bukan pasal wedding lah, nak email company,
kadang-kadang aku tanya AI juga. Masa nak, kalau dulu kita Google contoh template, macam mana nak email yang lebih skema apa semua kan. Dia tengok company jugalah kan. Kita tak boleh reply, company minta quotation. Kita okay nah, ni quotation saya. Itu tak cukup menangkap perasaan orang tu. Betul. So kadang-kadang kita tanya AI apa cadangan ayat yang lebih elok. Nanti AI pun dia akan cadangkan nak ayat yang lebih santai ke, ayat yang lebih formal ke, ayat dengan bahasa Inggeris yang orang kata bukan level kita lah. Bahasa Inggeris macam yang lebih profesional. English Kan bahasa Inggeris kan bahasa Melayu pun sama, ada ayat-ayat yang lebih sastra ke, lebih profesional macam itu lah. Kadang-kadang kita tanya AI juga. Tapi kita kena pandai guna AI tu. So Noah kata maksudnya kelebihan tu melebihi kekurangan lah yang akan yang akan dialami oleh Noah sendiri lah. Maksudnya macam tu. So far untuk industri wedding dan selama guna AI dan selama AI berkembang ni tak efek sangat dalam industri wedding lah macam tu lah. Tapi ada je sebenarnya yang jenis bukan klien, dia jenis orang yang dia ada gambar tapi dia nak terasa kahwin, nak terasa gambar yang dekat pelamin mahal kan. Dia tukar gambar macam itu je. Cuma itulah, bila benda tu buat pun tak ada rasa kan. Yelah, dia punya memori tu lain. Betul, dia cuma sekadar lawa kat gambar. Untuk bidang aku, untuk wedding, aku tak terkesan sangat. Kalau bidang lain macam cakap tadi, mungkin contoh produk, passion, mungkin tu akan terkesan aku. Sebab yelah, AI ni dia boleh cipta benda-benda macam tu tau. Cuma untuk wedding dia tak boleh cipta memori, dia tak boleh cipta perasaan, sentuhan peribadi fotografer tu dia tak dapat. Sebab benda tu lain-lain. Betul. Bakat tu kita tak boleh jadikan data. Dahsyat. Tapi betul kan, bakat tu kita tak boleh jadikan sebagai data. Sebab apa, AI ni adalah satu komputer yang bertindak daripada algoritma. Tapi seni tu daripada jiwa. Betul tak? Betul. Jadi lepas ni mungkinkah cara kerja Noah akan berbeza ataupun masih lagi macam stick with the old style ataupun dah? Sebenarnya sepatutnya AI ni diwujudkan untuk membantu kita kan. Aku teringat masa tu aku ada shoot satu majlis convention pustakawan tau. Pustakawan seluruh Asia. Kat situ diorang ada bincang pasal AI. Yelah, walaupun aku tengah bekerja tapi kita curi-curi dengar jugalah kan, walaupun semuanya bahasa Inggeris ke apa. Tapi kita tahu dah sikit. Dekat situ memang cerita pasal macam mana AI ni efek industri. Dekat situ dah bincang lah. Banyak orang bincang. Tapi yelah, kita ni kerja tak dengar lah full. Cuma ada satu ayat tu aku ingat, ayat aku translate bahasa Melayu lah. Ayatnya, kita tak akan kehilangan kerja dengan AI, tapi kita akan kehilangan kerja kita dengan orang yang menggunakan AI. So aku ambil part orang yang menggunakan AI lah. Sebab kat situ dia ada bagi tahu benefit dengan ni juga. Lepas tu dia banyak dia kongsi apps. Memang kalau tengok memang menakutkan. Sebab dia boleh buat poster Mona Lisa tu sebiji, sama, sedetail yang mungkin lah. sedetail yang mungkin. Kat mana rekahan cat tu pun dia boleh buat. Sampai macam itulah AI pun buat. Yelah. Tapi bila ada benda macam tu, semua orang dah boleh ada poster Mona Lisa kan, yang sedetail, yang ori. Mungkin ori dia letak museum, tapi semua orang dah ada lukisan yang sama. Tapi tahu tak Noah, lukisan Mona Lisa yang kat Museum Paris tu dah tak ori pun sebenarnya. Yang ori ada dekat pasaran gelap. Okay, tu ada selingat. Okay, the next soalan saya nak bagi pendengar kita berfikir. Kalau kata kesan buruk, kita dah tahu. Kalau kata alat bantu pun kita dah tahu. Kalau Noah sebagai seorang customer, seorang klien, adakah Noah rasa satu hari nanti aku takkan guna lah wang kira tenaga kerja manusia ni?
Jelas kita tahu kan AI ni dia akan improve, dia akan lagi pandai, lagi pandai, lagi pandai. Adakah Noah akan berfikir macam tu ataupun Noah rasa ya dunia akan berputar semula? Bagus. Soalan ni bagus. Walaupun aku tak kira sebagai klien lah, tak kira sebagai customer, sebagai orang industri sendiri, kadang-kadang tu aku pun dah rasa macam aku tak perlulah orang ni sekian macam ni lah. Contoh kita nak buat short film macam tu. Kita buat short film ataupun kita nak pitching storyline untuk company. Dia orang buat video corporate ke apa kan, dia punya iklan ke. Kita ada advantage yang kita tak payah hire orang buat storyline. Sebab kita boleh guna AI. No. Untuk aku sendiri lah. Maksud aku dah dapat jimat beberapa ribu untuk upah orang buat storyline. Storyboard, moodboard, semua kan. Tu kita boleh buat sendiri. Kita dah boleh buat, kita dah ada reference. Kita cuma yang ini tak sesuai lah, kita ambil sini lah. Ini framing dia ni aku tak nak macam ni lah, kita nak macam gini lah. AI dah sediakan tu, kita rujuk je lah. So sebagai aku sendiri pun, kita pun dah boleh kurangkan tenaga kerja kat situ. Aku pernah buat audio voice over audio voice over. Memang suara kau? Tak, mula nak pakai suara aku, tapi tak berapa kena pula dengan video. Lepas tu kalau nak hire voice over, diorang punya upah pun boleh tahan lah. Yeah. Kalau aku nak suara sedap yang jadi macam DJ radio, orang lagi boleh tahan dia punya upahnya kan. Tapi takkan kita nak, sebab voice over ni tone dia lain lah. Betul. Itu diorang punya bakat lah. Tapi disebabkan klien aku masa tu tak cukup bajet, aku pakai AI je. Ada kebarangkalian yang orang macam kita ni memang tak diperlukan Satu hari nanti. Sebab mungkin diorang first modal rendah. Lagi satu, kelas pasal AI pun banyak sekarang. Maksudnya orang tu akan pandai sendiri tau. Yelah. Adalah tenaga, bukan nak kata tenaga pengajar AI ni tak betul ke tak bagus, bukan. Itu dia punya sumber income dia mengajar kan. Akhiran dia. Tapi bila semua orang pandai ni, mungkinlah ada kebarangkalian yang ada benda-benda yang diorang tu takkan perlukan kita. Persoalan AI ni sebenarnya sebelum ada lagi apps AI ni juga dikenali sebagai, kalau dalam bahasa saintifiknya, LLM, Large Language Module. Dia sebenarnya komputer yang boleh berfikir. Betul. So kalau kata handphone tu AI, tak berapa AI, dia sebenarnya more kepada editing lah. So cabarannya dah bermula sejak daripada zaman handphone lah kan. Betul. Zaman handphone, editing handphone. This kalau ikut aku sejarah fail sikit, tapi aku ada ingat, aku ada baca yang first machine learning tapi first machine komputer pernah kalahkan juara catur dunia. Juara dunia pun boleh kalah dengan mesin kan. Tapi sebenarnya yang dia kalah tu adalah satu super komputer. Super komputer tu dia terlalu besar. Dia nak kalahkan manusia zaman tu, dia perlukan satu komputer yang besar, satu bilik lah, lebih wah. Tapi sekarang nak kalahkan manusia hanya dengan satu chip yang kecil je. Ya, betul. Yelah dulu kalau tengok 500 MB berapa besar dia punya kan. Tapi itulah berkembangnya macam itulah. So handphone tu ada dia punya intelligence dia sendiri. Sama macam tu, mungkin dia tak boleh cipta tapi sekarang dia dah boleh cipta. Maksudnya dia boleh cipta tu, contoh nak padam orang kat belakang kan. Maksudnya dia dapat cipta satu keadaan yang menyamai benda tu. Itulah maksudnya macam tu lah. Betul. Yang bakal kita ni tak diperlukan. Tu antara contoh lah. Betul lah, kau bagi contoh handphone tu betul. Okay sepanjang Noah dah berkesimpung dalam industri kreatif ni, especially dalam seni fotografi ni, ada tak momen yang Noah rasa macam aku ni rasa macam dah tak boleh go lah, tapi klien yang menyebabkan kau rasa macam tu? Ada tak momen tu, kau nak share sikit? Kalau tak berkaitan AI, ada je. Tapi benda tu orang panggil burnout lah. Burnout rasa macam setiap minggu
buat benda yang sama. Yelah macam kita kat bidang kreatif, dia sepatutnya bendanya lebih berkembang tau. Kita bukan bukan kita nak merendahkan orang yang bekerja kerani ke apa ke, tak. Tapi benda tu memang itu kerja dia. Macam kerja kita tak boleh stick benda yang sama je. Kita nak kena rajin explore semua kan. So aku pun pernah sampai tahap yang burn out lah. Tapi kalau disebabkan customer, ada juga. Yelah, pelanggan customer lain-lain kan. Tapi kebanyakannya kalau ikut dunia sekarang, mostly orang dalam industri kita ni harga lah. Harga bayaran. Bila kita dah sampai, yelah kita berkembang, kita explore, kita belajar benda baru apa semua. Tapi klien tak berapa nak menghargai. Tak sanggup nak menghargai sebenarnya. Dia tak sanggup. Sebab cara klien menghargai adalah dengan bayaran yang setimpal lah, betul tak? Dia sebut pun harga kan, hargai. Itulah antara salah satu yang kalau ikut topiknya yang aku rasa agak down. Kita rasa kita dah ikut trend terkini lah, kita dah ikut demand semasa, tapi kita tak jumpa klien yang nak kita. So kadang-kadang tu benda tu buat kita rasa down jugalah. So, apa lagi tak cukup ni aku dah belajar ni, aku dah belajar. Tapi kita still belajar lagi lah. Cuma dalam down tu kita still belajar lagi lah. Cuma tak adalah yang pasal bila customer guna AI kita terjejas tu, tak sangat lah. Untuk aku tak adalah. Tapi perasaan down, burnout tu ada. Pernah rasa. Aku pernah nak berhenti, Quit lah untuk job wedding. Sebab tu aku cuba beralih arah ke arah corporate, commercial. Yalah, kalau kita tengok kebanyakan fotografer ni start daripada wedding, betul tak? Betul. Sebelum dia beralih ke commercial, kan, sports, macam-macam lagi lah fotografi yang ada kat dalam dunia ni. Sebab contoh masa aku starting dulu pun, kita nampak industri wedding ni sebagai easy money lah. Bukan yang kata yelah orang nampak kita petik-petik dapat duit kan. Dulu pun kita fikir macam tu juga. Sebagai orang yang terjun dalam industri ni, semua orang akan fikir macam tu. Ini setiap minggu petik-petik dapat 400, jadi kan. Tapi sebenarnya tak macam tu. Bila dah secara serius dalam bidang ni, kita punya memang petik tu dapat duit. Tapi apa yang nak petik, yang nak jadikan duit tu yang kena tahu. Sebab wedding ni sebenarnya bukan bahan uji kaji, bukan bahan eksperimen. Macam aku nak asal bakat aku shoot wedding siapa-siapa. Kalau kita offer sendiri tu tak apa. Kalau kita charge diorang bayar kita pula main-main dengan majlis diorang, payah lah. Sebab wedding tak sama macam event lain. Wedding ni itu je lah momennya. Momennya tu tak dapat diulang, tak dapat dijual. Momennya tu yang lebih berharga lah. Cuma yelah bila dah selit sini, yang peliknya tu, klien tahu momen tu berharga. Tapi dia tak nak keluarkan satu harga untuk momen berharga tu. Ada orang yang sanggup, ada orang yang tak sanggup. Orang yang tak sanggup ni yang kadang-kadang kita terfikir, kalau nak ambil gambar wedding yang bawah 1,000 tapi bila gambar wedding tu hilang, tahu pula minta 10,000. Contoh macam itulah yang orang kata kan momen tu berharga, kenapa tak nak spend lebih untuk momen tu. Tu contoh je. Macam mana kan Noah rasa kan? Sebab Noah rasa kita ni dah, nilai harga kita ni dah drop. Jadi Noah rasa AI ni boleh bantu tak dari segi marketing ke, dari segi improve kita punya skill. Ya tadi pasal newbies punya fotografer kan, dia orang pun kalau pandai dalam bidang prompt, dia orang pandai buat prompt, so dia orang hasil final end dia orang pun saya rasa menyamai lah, lebih kurang lah, ataupun menyamai professional photographer. Betul tak saya cakap? Setuju tak? Boleh. Segala yang AI boleh buat memang boleh tiru. Cuma itulah macam tadi aku cakap, satu benda yang tak boleh tiru, storytelling daripada
perasaan daripada gambar. Itu je lah. Cuma kalau kita kaitkan dengan AI, sebenarnya orang dalam industri kita ni lebih patut gunakan benda tu. Gunakan dengan baik lah. Untuk marketing. Kita tadi cakap sebab marketing, AI lebih faham algoritma, AI lebih faham pattern. Dia okay, contoh dulu orang buat flyers letak dalam surat khabar. Kita tak tahu orang dalam surat khabar, orang yang beli surat khabar tu semuanya nak kahwin ke tak. Kan? Ni cerita pasal bidang ni lah. Okay. Kalau AI ni, dia bagi satu data kat mana patut kita keluarkan iklan tu. Masa pukul berapa kan. Yes. Lepas tu iklan kita tu memang terus sampai yang orang yang dalam otak dia tu memang nak kahwin. Sebab yelah berdasarkan dia punya behavior, dia punya pattern, asyik cari gambar kahwin kan. Kawan ramai fotografer ke apa ke. So iklan tu akan keluar dengan dia lah. Keluar kat dia lah. So direct dengan dia lah. Kalau macam orang yang tak cari pasal isu tu, takkan dapat kat dia iklan tu. So kalau kita bayar iklan tu dekat media sosial pun, iklannya sampai. Tu antara salah satu lah. Yang lain tu memang lagi senang. Contoh kalau nak buat rujukan ke, kalau fotografer nak buat rujukan kan, tanya je lah, boleh tak bagi list fotografer yang boleh buat gambar macam ni. Bagilah satu gambar contoh. Mungkin dia suka gambar moody, gambar yang gelap-gelap, gambar yang drama. Cari je lah, bagi satu gambar contoh, minta AI carikan siapa yang fotografer boleh buat gambar macam ni. Dia akan bagilah beberapa list. Kita tengok je lah mana yang kita berkenan, kita follow je lah contoh-contoh macam tu. Actually klien pun boleh buat macam tu. Klien kalau pandai gunakan AI dengan betul, dia bagi satu contoh gambar, dia tak payah nak kena tanya dekat aplikasi yang layas tu. Tak boleh sebut. Dia tak payah tanya siapa boleh edit macam gini, siapa boleh gini-gini. Tak payah. Kalau betul dia boleh guna AI, dia tepek satu gambar, dia tanya AI je, boleh tak carikan fotografer yang boleh buat gambar macam ni. AI akan listkan lah. Itu pun berdasarkan kalau fotografer tu gambar je lah. Kalau fotografer tak pernah upload dekat media sosial, nasib dia lah, memang orang tak kenal dia lah kan. Kalau dia selalu upload, AI akan jumpa data tu. Dia akan cari data, ini IG dia ni penuh gambar-gambar yang moody ke, gambar-gambar yang bright ke, yang macam mana lah klien tu minta lah gambar contoh. Kita boleh gunakan sampai macam itu lah. Yang saya perasan, kalau sejak AI ni ada, banyak fotografer yang boleh set up dia punya preset. Betul. So dia orang lebih kreatif. Betul. Setuju tak? Setuju. Tu antara kesan yang baik lah untuk industri kita ni. Walaupun contoh, aku tak pandai buat gambar terang-terang kan. Aku bagi AI, boleh tak hasilkan preset berdasarkan gambar ni. Memang ada boleh buat tau. Nanti dia senaikan ni buat macam gini. Tiru je lah. Lepas tu tengok dekat gambar kau, kena ke tak kena kan. Biasanya memang kena adjust lah. Kena adjust sikit-sikit. Jadi macam tu. Itu antara kesan baik. Tapi bila fikir balik, kalau jadi kesan buruk pun boleh juga. Tapi tak seburuk orang kata sampai menjatuhkan periuk nasi orang, tak lah. Contoh, mungkin kita akan kenal beberapa fotografer yang dia ada identiti dia sendiri. Tapi kita nak macam dia. Bila kita tiru tu, dia tak akan sama pun. Dia tak akan sama. Yang baiknya dia tak akan sama pun dengan the original orang yang buat tone tu. Sebab orang yang buat tone tu je yang faham, color ni kena macam gini. Sebab apa color ni kena macam ni, dia ada cerita dia sendiri lah. Macam kita ni yang meniru, wah ni cantik ni, okey lah. Lebih kurang macam tu je lah. Semua yang downside dia tu, dia punya kontra tu, klien nak hire yang original tone ni, mahal. Mungkin 7-8 ribu untuk satu majlis ke apa. Abang ni pun boleh buat. Lebih kurang. Ambil je lah dia. Sebab klien pun sebenarnya dia tak tahu cerita apa yang tone tu cuba sampaikan. Dia macam, lawa lah. Itu je lah. Betul. So, semua benda ada pro dan kontra dia sendiri. Yang merisaukan, bila dia dah tengok sampel macam tu, bila final output dia
dalam album pasal lain. Betul tak? Jadi isu tak? Betul, boleh jadi itu. Lah dia compare kan, ni asal fotografer ni lain, fotografer ni lain. Boleh Mula dekat dia up dekat aplikasi Alias itulah. Nanti viral kat situ. viral. Tapi itulah, sebagai klien pun, ni di luar cerita AI lah. Sebagai klien pun, kita tak boleh nak samakan. Contoh kita berkenan tone ni, kita cari contoh lah orang tu minat tone orang lain lah. Contoh dia minat tone kau kan. Sekejap gila tanya aku, bang boleh buat tone macam Abang Lim ni buat tak? So cuba tu boleh. Sama tu takkan sama lah. Takkan dapat lah. Sebab kau tahu cara shoot kau kena dengan tone kau. Cara shoot aku pula mungkin tak kena dengan tone aku. Cara shoot aku mungkin tak kena dengan orang yang tone moody kan. Sebab gambar yang moody, yang dramatik ni tak kena lah. Kalau contoh aku suka gambar yang riang-riang kan, tak kena pula dengan web yang gelap, dia punya kontras tu kurang. Lepas tu gambar pun inilah tak kena, vibe tu tak kena. Mana ada kat gelap tiba-tiba ada orang ketawa, macam orang gila. Mesej tak apa-apa sampai lah. Dah macam bilik psycho pula kan. So macam klien tu, yalah, contoh dia nak hire orang tu tak mampu, dia suruh kita pula. Maksudnya dia cari orang yang mampu tiru tone orang tu. Susah macam tu, tak boleh macam tu. Kalau betul suka orang tu, tone dia ambil je dia. Menyimpan duit pun tak apa kan. Tu di luar daripada AI tu, berkaitan dengan klien lah. Tapi kalau dari segi teknikalnya, kalau fotografer baru yang mahir AI, adakah akan sama nilai ni dengan fotografer lama yang mahir dengan, yang penuh dengan pengalaman tu? Sebenarnya Noah nak bahagikan dia punya nilai tu, output padahal lebih kurang sama. Okay, output dan macam ni lah. Untuk aku, okay, bayangkan orang tak guna AI macam jurnalis, kenapa gambar diorang tu macam lebih bermakna, lebih bernyawa untuk kita kan? Tak, try lah jawab. sebab dia, pengalaman dia yang bertahun tu menyebabkan mata dia boleh nampak. Art of seeing tu memang berbeza daripada orang. Tu salah satunya. Lagi satu, jurnalis tak pakai preset pun. Jurnalis apa yang berlaku kat situ, ambient. Betul kan, berbalik pada soalan tadi, walaupun outputnya lebih kurang sama, fotografer newbies ni akan gunakan AI untuk dapatkan preset ke, untuk dapatkan idea ke apa ke, dia yang penting tu cerita dekat gambar. Pada aku lah. Sebab aku kalau shoot memang aku kejar moment yang berlaku dekat Maksudnya the whole story will be different lah compare dengan orang yang berpengalaman dengan orang yang betul baru yang rely on betul. Kalau kita tengok, kita boleh bezakan. Aku tak tahu, aku ke arah fotografer. Okay, kan dia ada banyak point of interest fotografer kan. Macam aku lebih suka cari momen yang dekat majlis tu. Budak nangis ke, budak ketawa ke, budak joget ke, Kembangkan tripod. Benda yang berlaku lah dekat majlis kan. Ada fotografer pula yang suka beauty shot, yang shoot dia semua kebanyakannya macam majalah punya shoot. Jenis pengantin kalau nak posing tu semua nak kena perfect, lighting nak kena perfect, ni perfect. Yang momen yang kat belakang tetamu lantak. Yang penting gambar pengantin, semua gambar pengantin. Dia ada macam itulah. Ada orang lain yang suka dua-dua, ada yang suka gambar yang clean, yang tak suka crowd, tetamu banyak sangat. Macam dalam studio lah. Macam aku suka kejar momen, yalah gambar tetamu, tapi lah gambar pengantin mestilah ada kan. Cuma aku suka kejar benda tu lah, yang bapak bagi goodies ke apa ke. So diorang akan tahu, ni lah pada aku, bila diorang tengok gambar tu, makcik ni ada datang. Makcik ni kenapa dia pakai baju macam ni? Baju dia sama lah dengan ni. Contohlah, aku suka bila orang tengok gambar tu, benda-benda tu ada tau.
So bila nak dikaitkan dengan topik kita tu, kita boleh bezakan, tetap boleh bezakan fotografer baru dengan fotografer lama. Bukan aku cerita macam aku ni paling senior ke, tak lah. Tapi proses berkembangnya tu, aku dah ke arah ni. Mungkin proses budak baru ambil gambar tadi, dia belum berkembang sampai level tu lah. Boleh tak kau bayangkan dari segi detail, dari segi composition, lagi 5 tahun cukup lah, lagi 5 tahun. Adakah AI mampu menggantikan kita punya level of creativity tu? Menggantikan tu tak pasti. Sebab pada aku apa-apa pun yelah cerita gambar tu. Tapi kalau nak ceritakan, kalau setakat gambar yang lawa, mungkin boleh. Sebab AI ni, dia punya ni, sampai kau tulis lens nak 1.2 atau 0.8 pun Betul. dia boleh buat. Dia boleh bayangkan. Dia boleh buat kesan yang sama. Dia boleh hasilkan lighting tu dari mana. Maksudnya kita boleh buat prompt yang kita nak lampu tu daripada ni, kita nak backlight dia macam tu ke apa kan. Benda tu boleh buat lah. Tapi bila cerita macam tu, nak tak nak terpaksa orang buat juga. Maksudnya AI ni dia tak boleh hasilkan sendiri. Tapi kira orang yang nak belajar AI tu, dia akan ambil reference. Okay, betul ni what's behind this picture kan. So maknanya AI akan elaborate lah. Okay, kat sini lighting dari sini lah kan. So dari situ dia boleh kutip lah. Kira pengalaman orang dia kutip macam tu je lah. Betul. Sebenarnya apa yang itulah benda-benda tu dia dah jadi sebagai data. Apa yang AI buat sekarang ni, dia belajar daripada apa yang kita ni semua buat. Sebab tu apps sekarang kan macam-macam apps kan. Tapi sebelum kita dapat apps ni, AI ni diorang dah jadikan sebagai open source. Maksud open source tu inilah benda-benda yang percuma. Contoh macam ChatGPT ni kan. Benda-benda yang kita type benda-benda yang kita tanya, itulah yang dia belajar. Dalam masa yang sama dia cari info yang ada dalam dia punya base lah, dia punya pangkalan data dia kan. Itulah yang dia belajar. Orang ni nak macam ni, orang ni nak macam gini. Kalau aku jawab macam gini, dia akan respon macam gini. Itu yang jadi AI ni makin bijak. Aku nak sampaikan yang betapa bagusnya AI tu, tetap kena ada kita yang minta dia keluarkan. Contoh kalau contoh bagi budak kan, kita assume budak okay, ini application AI. Boleh tak kalau buatkan satu gambar yang cantik? Budak pun tak tahu apa, sebab dia pun tak ada data dia tau. Dia pun tak ada pengalaman yang aku nak type apa ni nak jadikan gambar. Sebenarnya macam tu lah. So nak tak nak, AI ni tetap bergantung dekat manusia. Tu nampak macam selamat sikit kan. Betul. Tapi jawapan tu sebenarnya menjawab lah sebenarnya kebimbangan manusia yang ialah orang kata AI ni habis akan pukul rata semua bidang kerja kan. Tapi sebenarnya tak. Ada hikmah di sebaliknya. Cuma itulah. Kau rasa gambar-gambar yang dihasilkan AI sekarang ni cantik di mata seorang fotografer? AI sekarang dia masih kurang kualiti. Maksudnya dia tak akan dapat hasilkan. Dia boleh hasilkan, tapi berdasarkan pemerhatian aku kita masih boleh beza AI dengan real punya. Tapi ada orang tak boleh beza kan. Ada orang macam contoh macam video-video viral yang Terus percaya. Macam zaman kita pari muka dulu tak ada AI pun kita percaya kan. Lagi dah ada AI. Tapi bila kita tampahan tu tak boleh percaya tu. Tapi bila kita boleh fikir logik apa semua, so kita masih boleh bezakan lah. Tapi itulah antara kesan buruk tu, ada orang yang tak boleh bezakan. Sampai satu hari nanti bila fotografer dah tak boleh bezakan, tu maknanya macam satu bencana lah. Betul. Untuk para fotografer. Betul lah. Itu mungkin itulah tujuan podcast ni, yang
Yalah, kita tak nak kalau boleh AI tu sampai overshadow bakat industri kita sendiri. Secara overall fotografer semua jangan berasa gundah gulana lagi lah, Betul. sebab kita masih dalam zon selamat. Tapi tak semestinya kita zon selamat selama-lamanya kita akan selamat. Betul. Betul tak? Dia macam ni, AI ni tak boleh kita jadikan sebagai tempat bergantung 100%. Mungkin ya kita boleh bergantung macam kita nak buat marketing ke apa ke, memang itu antara jalan dia lah, jalan yang betul lah kan. Kita tak boleh tanya orang, aku nak iklankan kat siapa lah. Dah tak logik lah benda tu. Kita tanya AI lagi bagus, sebab AI ada data-data tu. Lagi satu, bila terlalu bergantung ni, contohlah kita nak buat preset, nak buat tone, kita terpaksa, itu pun terpaksa tanya AI. Tapi kita pun tak tahu apa yang kita buat tu, apa cerita dia, apa yang nak disampaikan kan. Kita cuma cakap, kita cuma bagi gambar contoh, kita rasa cantik, itu je. Tapi bila dia macam ni, beza orang guna CapCut dengan orang guna Premiere Pro. Kan Premiere Pro kan kau memang A4 sekeping, kau lukis, kau buatlah apa yang patut. Kalau CapCut, okay, ni dah ada ni ada contoh dia gini-gini, ni ada efek dia, kau tinggal combine lah. So apps sekarang ni benda-benda semua dah ada. Dekat situ lah, bila kita terlalu bergantung, kita punya kreativiti ni kira orang kata kita tak dapat asal, tumpul lah. Kreativiti kita tu tumpul lah. Apa-apa je AI, apa-apa je AI. So kita terlalu bergantung tu, kita yang tak berkembang. Hasil kita tu mungkin lah, dapat buat ni, dapat buat ni, dapat buat ni. Tapi kita tak berkembang. Okay Noah, tadi kita dah bincang pasal kualiti, pasal klien punya reaction apa semua kan. Tapi ada satu lagi isu yang bagi saya boleh memberikan kesan lah kepada fotografi keseluruhannya. Kita kan banyak genre kan. Betul. Kita ada genre wildlife, kita ada genre sports, ada genre fashion. Banyak-banyak genre tu saya pasti akan ada yang paling terjejas disebabkan oleh kemampuan AI sekarang ni kan. So saya rasa ini pada pendapat saya lah. Menjelang tahun-tahun berikutnya banyak fotografer yang akan beralih arah, sama ada dari bidang wildlife yang biasa dia jual gambar-gambar stok binatang-binatang kan. Bila sekarang AI dah boleh generate gambar-gambar haiwan tu secara realitinya, so mungkin dia akan ke genre yang lebih, orang kata, tak terjejas lah dengan AI. Lagi sebenar lah. Maksudnya dia akan pergi ke genre wedding atau sports. Jadi akan jadi satu lambakan fotografer kat situ. Pada pendapat Noah kan, adakah benda ni akan memberikan kesan yang buruk keseluruhannya kepada bidang wedding fotografi sendiri? Betul berat juga soalan ni. Cuma kalau kita fikir panjang, aku rasa betul kalau yang fotografer genre-genre tu yang fokus untuk stock foto mungkin terjejas lah. Dia terjejas. Lagi satu, medium medium stock foto pun akan terjejas juga, sebab diorang dah boleh buat sendiri gambar-gambar tu. Diorang dah tak perlu beli, diorang dah tak perlu cari dekat je lah stock foto ke mana-mana yang boleh bagi gambar kan. So kalau yang itu terjejas lah, aku rasa terjejas juga tu. Yelah, sebab orang dah boleh buat sendiri kan. Cuma pada aku, kalau fotografer tu akan beralih arah, kalau itu memang minat dia, contoh memang dia shoot landscape untuk diri dia shoot wildlife sebab keseronokan dia untuk diri sendiri, aku tak rasa fotografer tu akan mati, akan tenggelam dengan AI. Sebab benda-benda tu yang apa yang aku tahu, benda tu kepuasan diri sendiri. Dari segi macam pendapatan dia, katalah sebelum ni pendapatan dia dari jualan stok foto National Geographic punya kan, contoh lah kan.
daripada magazine, dia ambil travel, gambar travel. So tu okay. Kalau pasal pendapatan tu aku tak sure lah, sebab aku pun bukan dalam bidang tu kan. Cuma itulah, kalau itu memang sumber pendapatan dia, akan terjejas lah. Tapi kalau memang hobi dia, maksudnya dia ada kerja lain, tapi hobi dia tembak burung, hobi dia memang suka cari singa, cari gajah, lepas tu yelah benda-benda lain lah kan, yang suka ambil gambar dalam laut ke apa. Tu semua pada aku, apa yang aku faham tu semua sebab passion tau. Sebab dia orang memang nak pergi. Yang fotografer ni memang nakkan ambil gambar tu semua. Kalau macam klien mungkin tak sure lah kalau diorang boleh bagi job ke apa ke, sebab yelah sumber sekarang dah dapat kan. ya, Buat apa nak cari nak cari orang boleh shoot zirapah, type je dah zirapah kan. Boleh cari kan. Mungkin itulah. Aku rasa itulah. Kalau diorang ni beralih kepada wedding, tak tahu juga. Sebab mungkin pendapatan dah terjejas. Hujung minggu tak ada buat apa, daripada kamera aku macam gini je. Kamera pula tu bukannya yang murah-murah kan. Shoot je lah wedding anak saudara aku. Starting anak saudara. Lepas tu dah sampai kawan kepada anak saudara, kawan-kawan. Tak tahu mungkin style wildlife ke dia shoot wedding. Tu tak pasti kan. sambil baring Yelah, kan. Kalau itu semua pendapatan dia, kena cari backup juga kan. Kalau AI dah cuba mengatasi diorang ni. Noah rasa akan ada lambatkan tak dalam wedding photography? Even sekarang diorang tak join wedding lagi, dah berlambat dah fotografer kan. Dah banyak newbies. Kalau cakap yang baru beli semalam dengan akaun Atome, dah boleh dah boleh ambil gambar wedding. Hujung minggu dah shoot wedding Tak nak wedding, beli Osmo Pocket, dah boleh jadi wedding content creator. Shoot behind the scene je. Maksudnya semua nak fokus dekat wedding untuk buat duit kan. Kita tak tahulah, mungkin prediction untuk yang diorang beralih bidang tu mungkin betul, cuma ke arah mana, ataupun diorang kembali bekerja ke, ataupun diorang masih mengharapkan jual stok foto, tak tahulah. Itulah. Tapi logik juga lah tu. Yelah, gambar dah boleh buat. Kita setakat nak, orang kata nak gambar burung yang rare apa semua, tinggal type je. Kita dah jumpa kan. Kita untuk orang biasa, bukannya kita nak kepuasan, nak memburu tu. Itu lah. Jadi maksudnya memang akan berlaku lah lambatkan. Lambatkan. Maknanya wedding photographer kena bersedia. Betul tak? Betul juga. Saingan akan jadi sangat tinggi Sebab itu tahun mendatang. Itu je paling senang. Okay, last but not least lah. Saya nak tahu lah kan, apakah harapan Noah yang sebagai seorang fotografer. Saya harap akan mewakili semua fotografer lah, especially weddingnya. Apa harapan Noah pada kerajaan ke, pada pembuat dasar, pada mereka AI ni sendiri. Apa harapan Noah untuk, orang kata, untuk tahun-tahun mendatang ni, supaya kita tak ditelan oleh AI. AI ni orang kata kepalsuan lah kan, algoritma semata-mata kan. Kita tak ditelan oleh semua tu. Maknanya seni masih berlari di atas landasan yang betul. Harapan Berat soalan ni. berat. Sebab mewakili kebanyakan lah, boleh kata kebanyakan fotografer harapannya. Right, berat ni. Yes. Tapi lebih berat harapannya yang diberikan lah. Okay, first untuk kerajaan Pembuat dasar lah. Pembuat dasar. Okay, kalau kita tengok sekarang ni macam Singapura, kan dia dah tak bagi orang luar untuk ambil gambar kat dalam. Maksudnya fotografer kat sana terbela lah. So kalau untuk Malaysia pula, kita tak boleh assume lah sampai fotografer luar tak boleh masuk buat kerja ke apa ke. Semua kita kaitkan dengan AI ni. Mungkin salah satu cara yang diorang boleh buat, ialah mungkin ada sesiapa nak buat dekat parlimen ke apa kan, buat satu undang-undang yang anything related dengan AI tak boleh dikomersialkan. Monetize lah. Kalau dia buat AI tu untuk dia je, untuk sebagai reference je. Ialah orang kata kalau buat poster, anything yang macam, Yalah, poster untuk katalah travel kan. Kadang saya ada buat poster untuk promotion. So some of the travel agency ni dia akan cari AI kan. Betul.
Betul. So maksudnya Noah nak benda tu dikawal lah. Betul tak? Yes, yes. Ya, tajuk besar dia kalau boleh buat undang-undang yang AI ni ada limit yang orang kata dia ada had dia. Semua orang sekarang ada akses untuk AI. Tapi AI tu tak boleh sampai menzalimi industri-industri. Yalah, AI ni bagus sebenarnya. Tapi lah bila akan membagi apa? Dah gagap lah aku. Dia akan memberi kesan dekat designer, fotografer, videografer. Mungkin orang boleh buat filem pakai AI je. Akan datang, tidak tahu. Sebab sekarang ni orang dah start buat iklan pakai AI. Kan? Dah banyak agensi yang tuliskan prompt jadikan AI sebagai diorang punya Sebagai marketing. contoh, saya ambil TV3 sekarang buat azan punya video menggunakan AI. Bagi saya tu macam melanggar, tak, pendapat saya itu macam nak membunuh Yelah. industri tu sendiri sebenarnya. Itulah Kenapa? salah satu juga tu. Satu company yang public listed yang dipandang tinggi sampai nak pakai AI untuk hasilkan video Maksud azan. jadi output tau, bukannya sebagai reference ke apa kan. Itulah tu salah satu sebab lah yang kalau benda ni berlarutan, dia akan jadi macam domino effect tau. So dia boleh buat. Lala semua orang buat. Bila semua orang buat, kat situ yang lagi banyak kesan negatif daripada positif. Mungkin situlah kita boleh, tak lah, undilah aku masuk parlimen, aku akan suarakan. Undi parlimen. Dengar tuan-tuan, ini janji seorang Anwar. AI ni kalau kita jadikan sebagai benda yang baik, baiklah perginya. Salah satu punca terbesar fotografer tak pandai marketingnya. Dia marketing pun macam kau, kawan kau kenal aku, kawan kau ambil aku. Macam itu lah. Nak marketing, kadang aku nak tulis caption apa dekat, nak post ni setengah hari bukan setengah hari tau, setengah hari nak fikir nak caption apa. Last tulis majlis pernikahan bla 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 bla. Contoh dia ujungnya. Maksud kalau pakai AI mungkin kita boleh dapat caption, mungkin kita boleh tarik audience lagi besar, kita boleh guna untuk marketing lah, senang cerita. Lepas tu AI ni juga untuk fotografer, untuk videografer, untuk bidang kreatif, kita boleh jadikan sumber rujukan yang lebih meluas. So kalau macam designer ke apa, kita asyik nak tengok Pinterest je, nak tengok Behance ke apa kan. Sekarang kita dah ada AI, kita type, AI boleh bagi input apa yang okey, apa yang tak okey ke. Banyak kalau kita gunakan macam tu lah. Tapi kalau kita gunakan AI tu sebagai sebaliknya, maksudnya instead of kita marketing dengan cara betul, tapi kita guna AI tu, kita letak Alhamdulillah hari ni kita bergambar kat Everest, kita letak pengantin kita kat Everest demi nak marketing diri kita. Kan salah tu. Maksud siapa yang kahwin dekat Everest? Contohnya macam itulah kan, salah guna. So harapan aku untuk fotografer, gunakan AI ni sebaiknya. Jangan gunakan sebaliknya. Sekianlah tadi perbincangan yang bagi saya sangat komprehensif lah. Kira dahsyat juga lah kita sembang ni. Dahsyat. Maksudnya kita punya podcast nak sembang ni dah, kita boleh letakkan pada satu aras yang boleh dibanggakan lah untuk, bagi saya, fotografer lah macam kita kan. Boleh menjadi medium kepada beberapa penyelesaian, beberapa masalah yang dihadapi oleh fotografer sekarang. InsyaAllah. Okay, untuk last word daripada kita punya guest, Noah. Alright, aku yelah, biasa aku kat belakang tabir, tapi hari ni dapat berpeluang menjadi guest, jadi tetamu, berkongsi pengalaman yang tak tahulah mengarut ke tak mengarut kan. Harapnya ada input-input yang orang boleh pakai lah. Allah, dia. So terima kasih banyak sebab invite aku untuk podcast nak sembang ni. Alhamdulillah lah. Okey lah, memang banyak menyembang. Apa pun, terima kasih dekat production Nur Syafaat TV untuk invite aku.
Dan itulah. Okay, bagilah kata-kata sebagai penutup. Menyembang kita ni. Kita sambung sembang kat luar. Okey, nice juga. Nanti kita sambung sembang dekat kedai Warung Nur Syafaat. Mantap. Semoga kita berjumpa di episod yang lain yang lebih menarik dengan guest yang orang kata guest yang lain yang berideologi lain, maknanya kerja yang lain lah, career yang lain. Semoga kita akan berjumpa lagi selepas ini untuk next episode. Okay. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.